Assalamualaikum, nama saya Rin. Saya pengarah bagi drama Manifestasi Jodoh Raya tahun 2026. Okey, sinopsisnya adalah tentang seorang lelaki yang disuruh oleh ibunya untuk mencari jodoh sebagai anak yang taat. Okey, ingat semua, anak yang taat kena dengar cakap ibu. Jadi watak ni berusaha untuk memenuhi kehendak ibunya untuk jumpa dengan jodohnya untuk hari raya tahun ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syah Habib Puasa. Saya bekerja di B5 Johor Street Market sebagai penjaga jentera elektrik B0. Saya pemegang watak Dahiman dalam iklan raya B5 di Masli. Hai, nama saya Nur Akilah. Saya bekerja di B5 sebagai akaun exec dan saya memegang watak sebagai heroin dalam drama ini dan juga sebagai perempuan yang dikejar oleh Encik Dahi. Hai, saya Hani. Saya daripada B5 Johor Street Market. Saya memegang watak Akak Randa dan juga bini kedua Encik Faizal. Hai, nama saya Fitria. Saya daripada B5 Johor Street Market. Saya kerja dekat sini sebagai kerani. Dalam watak drama tu saya sebagai cleaner yang tergila-gilakan hero tersebut lah. Hai, nama saya Faizal. Saya daripada B5 Johor Street Market. Saya sebagai ketua unit pemasaran dan promosi. So untuk drama ni saya melakukan watak sebagai seorang suami yang mempunyai 3 orang isteri, di mana adalah ading-adingan dia yang tak disangkalah dalam scene sepanjang telemovie ni. Hai, saya Awin. Saya selaku building manager untuk B5 Johor Street Market. Di dalam video manifestasi jodoh raya, saya memegang watak sebagai isteri pertama. Assalamualaikum, nama saya Mariam. Saya bertugas sebagai head of leasing di B5 Johor Street Market lah. Dalam cerita raya ni saya memegang watak sebagai cleaner lah. Nama saya Muhammad bin Hamidun. Saya daripada B5 Johor Street Market memegang jawatan unit penyewaan. Dalam manifestasi raya, saya memegang watak lembut, supervisor kepada watak yang ada. Okey, nama saya Muhammad Azim Azhari. Posisi saya sebagai technician. Saya sebagai pelakon tambahan lah. Hai, nama saya Zaliha binti Ismail. Position saya dekat sini, kat B5 ni, kerani bahagian leasing department. Dan saya memegang watak kakak hip-hop. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azifram. Saya daripada marketing Masli. Dalam drama kali ini, saya memegang watak sebagai Cik Man. Hai, saya Tasha dan saya marketing executive daripada Masli Express. Dan saya juga merupakan production manager untuk drama Manifestasi Jodoh Raya, kolaborasi antara Masli Express dan juga B5 Management. Saya introduce saya dulu. Nama saya Ivan. Saya dari marketing Masli. So dalam cerita drama ni saya DOP. Scene yang paling sukar ialah scene permulaan lah, yang mana saya perwatakan imej saya daripada yang okey pada yang orang kata tak berapa nak okey lah. Seperti saya kena sikat rambut belah tengah yang mana zaman sekolah dulu saya sikat dan sekarang saya kena sikat semula. Watak kena bermadu kot. Jadi isteri ketiga pula tu. Scene yang dekat pokok. Abang handsome. Bukan susah yang nak membayangkan untuk orang yang dicintai. Paling susah masa scene yang tengah approach Encik Dahiman tu yang kat telinga tu. Seperti apa tu? Yang masa segar tu.
Masa tu agak payah sikit lah sebab tak tahan nak ketawa kan. Okey, kalau kita nak cerita pasal cabaran, drama ni ada banyak cabaran yang menarik lah. Dia bukan cabaran yang menarik, okey. Antaranya adalah waktu yang singkat. Kita buat drama ni dalam masa 3-4 hari sebelum cuti raya. Satu hari script on the spot, kita cari talent pada hari besoknya, terus briefing dan kita terus shoot dengan jangka waktu yang pendek, bajet yang terhad, dan juga pelakon baru yang kita just nak try out, kita baru nak cuba tengok. Jadi itu cabarannya. So far okay, cabaran tu menarik. Untuk drama Manifestasi Jodoh Raya ni, kita ada beberapa cabaran juga. Yang pertama yang saya ingat cabaran waktu kita nak shoot tu adalah yang pertama dari segi kekangan masa kot. Sebab kita ada masa beberapa hari saja sebelum raya dan kita perlu selesaikan penggambaran dan juga editing untuk drama tu dalam masa yang sangat singkat lah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada masa itu kita juga syuting tu pada bulan puasa. So pada bulan puasa tu memang penat dengan panasnya. Jadi itu kira cabaran jugalah untuk staff-staff masih dan juga staff B5. Yang challengingnya kebanyakan bagi saya cuaca lah. Sebab masa tu kita shoot video memang bulan puasa. Saya faham, walaupun saya tak puasa pun, tapi saya tengok yang Cik Syah dia pun puasa, semua orang puasa lah. Lepas tu walaupun panas pun dia orang pun boleh macam accept lah kita apa yang kita nak. Lagi satu yang bagi saya kebanyakan angle lah. Sebab kita punya shooting kita memang apa-apa kita angle kita kena fikir dulu apa yang boleh tunjukkan kepada yang tengok drama ni. Ada beberapa yang memang watak tu memang menarik lah nyata. Maksudnya ada di antaranya macam kakak cleaner yang cuba tackle Cik Dahiman tu. Cik Dahiman tu sendiri. Dan akak rasa watak Cik Man tu pun sendiri pun kelakar. Sebab dia berganding dengan akak. Jadi macam ramai jugalah. Akak kadang-kadang benda tu dapat feedback daripada orang lain pun cakap memang kelakar part tu. Saya rasa actually momen lawak tu bila kita tengok yang memegang watak utama lah, Syah yang berlakon tu. Actually watak dia lah yang paling kelakar. Setiap kali dia buat tu kita pun sama-sama ketawa kan bila tengok dia berlakon. Bagi saya si lawak si Syah lah. Cik Syah kejar satu orang perempuan berjerit sana berjerit sini. Saya rasa tu dia bukan berlakon, tu rasa betul. Okey. Kalau scene yang lawak tu saya rasa masa bukan scene saya lah, saya rasa scene saya biasalah. Saya suka scene yang masa Syah cuba kejar heroin idaman dia ke sana ke sini. So scene tu saya rasa agak-agak kelakar lah lepas ada halangan kan. Yang scene Fitri yang gila dengan Cik Syah tu. Ada kelakar. Ada yang kat pokok ke? Kat pokok. Aduh, kelakar betul ya tu. Macam tak ngam. Untuk drama ni, scene yang menarik. Banyak scene yang menarik sebenarnya, yang kelakar. Tapi antara favourite saya yang saya masih ingat sampai sekarang, waktu scene kita punya main character tu, dia nak kejar dia punya bidadari tu, dia jalan dekat banyak-banyak kedai, lepas tu banyak je halangan yang dia perlu tempuhi. Waktu tu sangat best lah, di jalan depan je ada halangan, jalan lagi ada halangan lain pula. So part tu suka lah tengok, dia fun lah dekat part tu. Okey, yang saya paling suka ni adalah yang Cik Syah dengan Aziz tu. Yang itu Cik Mat tu. Yang tu. Itu memang saya takkan lupa lah. Itu memang mantap. Ini untuk pertama kalinya kita berkolaborasi dengan pihak Masli. Di sini kami dapati dia adalah seorang pengarah yang berpengalaman dan kami mudah sebenarnya untuk arahan yang diberi sangat mudah dan
Alhamdulillah kami dapat membawa watak yang diberikan dengan saya rasa baik jugalah sebenarnya. Senang. Actually arahan yang dibagi tu basically mudah untuk kita faham, mudah untuk kita ikut lah. So basically dia terangkan secara detail apa yang kita nak buat semua. So arahan tu jelas lah, senang untuk kita ikut. Okey, pada saya lah penonton harus menonton video ini sebab dia menggambarkan seorang lelaki yang mana telah meningkat usia, yang belum berumah tangga dan cuba mencari pasangan untuk ibunya. Pada saya, drama ni satu drama yang menarik. Kena dengan kita punya konsep manifestasi Syawal. Juga sebuah drama komedi dan juga kita boleh tengok silaturahim antara pekerja B5 dan juga pada tenant-tenant kita lah. So pada saya it's a very interesting project untuk bukan sahaja pada tenant je untuk tengok, tapi untuk orang luar juga. Di sini saya nak mengajak ramai-ramai lah untuk menonton video manifestasi Jodoh Raya ini kerana first dilakonkan oleh semua anggota pekerja B5 Johor Street Market dan juga jalan ceritanya sangat simple tetapi dia memberi manfaat dan jalan cerita yang baiklah untuk ditonton oleh semua masyarakat. Video ni kita dah try banyak kali, yang kita belum try ni sebelum ni kita belum try ni, barang kita dah try. So I rasa kita dah try our best. So kalau diorang tengok, hope you all like lah. Okey, kenapa anda semua kena tengok drama ini? Drama pendek manifestasi Jodoh Raya ni merupakan pertama kalinya drama kolaborasi antara Mazli Express dan juga B5 Management. Dan juga drama ini dia punya jalan cerita dia sangat ringkas, senang, mudah dan sangat fun lah untuk ditonton seisi keluarga. So semua memang kena tengok. Okay, thank you. Bye.